What up gang Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimi Skoverto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan borak berkenaan dengan One Piece. Dan dalam kali ini segmen KS Question Corner, kita akan jawab soalan daripada Prince Fear MY. Macam mana Garp boleh kerja dekat Marine? Dia clan D kot, takkan imu dengan Celestial Dragon? Tak perasan tentang perkara ni. Alright guys, untuk menjawab soalan ini, sebenarnya first of all soalan dia ni memang padu sebab ramai juga peminat One Piece tertanya-tanya benda yang sama. Macam mana Garp, seorang yang berasal dari D Clan yang misteri dan penuh sejarah pemberontakan, boleh jadi askar tertinggi dalam Marine? Malah digelar sebagai Hero of the Marine pula. So in my thought, sebenarnya berkemungkinan pihak Marine ataupun World Government dia cuba untuk reverse psychology balik. Dia nak katakan bahawa D adalah kawan diorang. Sebab kita boleh tengok sebelum-sebelum ni Gold D Roger, bukannya nama dia dekat bounty dekat paper bounty tu kan, nama dia Gold D Roger, tapi Gold Roger Trafalgar D Waterloo pula menyembunyikan nama D dia tu. Jadi disebabkan golongan-golongan D ini, satu telah ditutup nama D diorang, yang kedua diorang sendiri menyembunyikan nama diorang. Jadi ini adalah peluang untuk World Government ataupun Marine untuk menjadikan nama Garp, Monkey D Garp, sebagai nama daripada clan D untuk dikatakan D adalah teman, bukan lawan mereka. Yang kedua adalah berkenaan dengan latar belakang Garp. Oda belum pernah cerita detail asal usul kampung Garp, tapi kemungkinan besar dia bukan dari keturunan bangsawan ataupun Celestial Dragon. Dia mungkin lahir macam Luffy juga, dari keluarga biasa, tapi kuat semangat. Jadi join Marines bagi dia jalan keluar untuk lawan ketidakadilan. Alright, yang ketiga, watak Garp sendiri, dia adalah anti-authority dalam authority. Walaupun dia Marine, Garp selalu melawan sistem dari dalam. Dia benci Celestial Dragon yang pertama. Yang kedua, dia enggan jadi Admiral walaupun ditawarkan banyak kali, sebab kalau jadi Admiral dia kena tunduk pada Tenryubito kan. Yang ketiga, dia hanya kekal dalam Marine sebab dia nak lawan Lanun, bukan sebab nak ikut telunjuk World Government. Jadi jelas Garp sebenarnya bukan sepenuhnya alat kepada World Government, dia lebih kepada simbol keadilan mutlak ikut cara sendiri. Tapi akan wujud juga persoalan, kenapa World Government biarkan dia naik pangkat walaupun dia daripada clan D? Berkemungkinan sekarang kita tahu yang clan D ini masih lagi belum umumiat ataupun belum secara umumnya diketahui oleh seluruh warga One Piece. Hanya segelintir sahaja yang mengetahui berkenaan warga D, khususnya mereka-mereka daripada clan D itu sendirilah, ataupun kawan-kawan diorang daripada clan D, ataupun daripada geng-geng tu, Gorosei, Imusama dan sebagainya. Jadi selagi clan D ini tidak diriyuhkan, diketahui oleh ramai masyarakat sebagai clan D yang memusuhi golongan-golongan bangsawan ini ataupun golongan-golongan Celestial Dragon ini, so bagi diorang still tak apa. Tambah pula reputasi Garp sebagai Hero of the Marine selepas mengalahkan Rock D Zebek bersama-sama dengan Roger, setakat yang kita tahu sebelum inilah, membuatkan World Government tak mampu nak buang si Garp ni. Dia dah jadi public figure yang terlalu penting untuk image Marine. Bayangkan untuk watak Garp ini, seorang yang dah menjadi public figure tiba-tiba nak dibuang, mesti akan ramai yang tertanya kenapa pula Garp ini dibuang. Kalau World Government cakap dia dibuang sebab masalah masalah disiplin, masalah apa ke, memang Garp ni ada masalah disiplin lah, tapi tak logik sangat untuk dia ni dibuang sebab dia antara menjadi tanker ataupun fighter ataupun kita kata carry dekat dalam Marine kan. Patut tak buang lah, bagilah dia pendidikan moral dan sebagainya supaya dia ni boleh kita gunakan lagi kan. Jadi mungkin akan menyebabkan banyak orang tertanya-tanya kenapa Garp ini dibuang, khususnya dari kalangan Marine dan juga kepada seluruh masyarakat dunia. So kesimpulannya, Garp join Marine sebab dia nak lawan Lanun dengan cara dia sendiri, bukan sebab dia setia pada World Government. Walaupun dia dari clan D, dia tak pilih laluan Lanun macam Roger ataupun Luffy. Dia lawan sistem dari dalam, tapi masih kekal dengan prinsip keadilan ikut cara dia sendiri. So guys, I guess itulah jawapan aku yang mungkin korang boleh terima, ataupun kalau korang rasa macam tak kot, aku ada pendapat lain, korang boleh tinggalkan di ruangan komen dekat bawah sebab kita nak baca dan kita kongsikan sama-sama. So guys, I guess that's all lah untuk perkongsi kita pada kali ini. See you guys in the next content, and until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi